Sebab itu, saya akan menegakkan bahawa kami akan mengeruh rakyat untuk memprotes dengan sekeras-kerasnya. Oh, larat pula nak turun protes. Masuk parlimen tak nak. Saya tutup dengan pantun. Okey. Memang bajet mudah dibentang. Okey. Cerita duit memang banyak. Okey. Nanti negara rebah terlentang. Kan ada beban hutang yang banyak. Apa-apa pun aku nak balas dulu pantun daripada MP Marang ni. Pantun dia berbunyi macam ni. Dari Paguh pergi ke Marang. Pergi ke Marang naik kapal terbang. Masuk parlimen pun jarang-jarang. Tapi ada hati nak sembang. Inilah masalah MP Marang. Waktu Datuk Seri Anwar bentang bajet 2026, dia tak hadir tau. Dia tak masuk parlimen. Lepas tu mulalah nak cakap merapu. Oh, kerajaan terlingkup dan sebagainya. Kerajaan hari inilah yang berjaya menurunkan hutang baharu negara. Defisit fiskal negara pun menurun. Kamu ingat buat benda tu senang ke? Ataupun kamu ingat benda tu terjadi hanya kerana ponteng parlimen je ke? Ia memerlukan usaha yang sangat kuat dan gigih daripada menteri-menteri yang ada pada hari ini. Kalau setakat tak masuk parlimen tak jadi benda macam tu. Kita tengok hutang negara zaman Perikatan Nasional dulu tinggi. Mereka tak berjaya nak turunkan hutang baharu. Dan di samping itu, walaupun mereka berhutang banyak, tetapi mereka gagal untuk penuhi keperluan rakyat hingga akhirnya rakyat terpaksa keluarkan duit KWSP sendiri. Dan bila ada rakyat yang marah dan kritik kerajaan, dia umpamakan rakyat ini sebagai tupai dan kera. Itu keadaan yang terjadi pada waktu itu. Aku nak tanya, ada ke tidak pemimpin hari ini mengumpamakan rakyat yang kritik itu dengan nama-nama binatang? Ada tidak? Wang yang sepatutnya berbahas isu belanjawan. Yang mana apa yang aku faham lah kat sini. Gunakan ruang itu untuk bentangkan idea yang lebih baik. Bagi perincian. Contohnya Perikatan Nasional dulu buat lebih baik daripada apa yang kerajaan hari ini buat. Dan bagi poin A, B, C dan D. Tu baru betul. Ni gunakan pentas tersebut duk cerita benda merapu. Dan waktu dia duk sembang kemah ni, mana ada Datuk Seri Anwar depan dia. Tetapi waktu Datuk Seri Anwar bentangkan bajet, dia tak hadir. Dia tak berani nak berdepan. Nak turun ke jalanan bukan main semangat kan. Bukan main lagi. Ada masa dan sebagainya. Tapi nak masuk parlimen yang mana gaji kamu sebagai ahli parlimen itu dibayar oleh kerajaan. Dibayar guna duit rakyat. Jarang-jarang kita boleh nampak muka. Dan di dalam sesi yang penting sebagai contoh. Sesi perbentangan bajet. Yang tu pun dia tak hadir. Kalau dah rasa tak larat sangat, dah malas nak masuk parlimen, letak je lah jawatan. Kan? Jadi Presiden PAS je, tak ada siapa nak kacau. Jadilah nak jadi sampai bila-bila pun. Nak kritik kerja orang lain ni boleh. Cuma kena buktikan apa yang kita buat itu jauh lebih baik. Ni waktu kita jadi kerajaan, kita gagal nak bagi yang terbaik. Lepas tu, bila dah jadi pembangkang nak sembang. Allah.